air ni. Oh, buat gempak lah Zee. Ocol lah. Tak kena try. Terbaik. Sekarang kita nak pergi mana? Air ambil boleh bang? Boleh. Sahur dulu. Ha? Gancu bah. Ikan pari yo. Talang. 2 ekor talang. 2 ekor. Baru apa ni? Baru tidur. Alhamdulillah. Baru dia. Wai Alhamdulillah. Ada caru. Turun 10. Jaru. Turun 10. Ada umpan. Ada. Tak udang sikit je, potong. Tapi ni tak ada umpan tak apa. Abang punya. Lagi ni jauh. Boleh. Buat tempoyak. Awak tak macam. jenak. Udang. Cuba strike. Ayo ni. Zahid punya. Tangga. Baik punya. Okey. Agak batu ke. Kuning putih. Ambil batu bang, ambil batu. Oh, bantal. Nice fish. Udang ikan double. Double. Bukan tali. Sana pula. Oi, dekat ni. Kau betul dah. Apa pula putar? Oh, tak saya. Besar ni wi. Mantap. Ui, dah. Masa untuk bekerja. Ui, fight oi. Baik ni. Tarik Tarik je. Besar tu. Memang tak lepas ni. Kau ketik ke, pijak tarik. Tarik dia.
lapis ikan cepedak. Alah berat batu. Lalu kapan ni? Lalu kapan? Mancing ni dulu Zik, kuat Zik. Dapat satu lagi. Jangan paksa layan je. Ikan ni nak pupus lah ni. Kan? Ya. Tak boleh mancing. Kena lagi. Siap Mat. Yang minum air tu macam. Udang mati. Abangnya. Kayu ni jauh. Ikan gembira dah sampai. Untuk pertama kali. Ikan gembira. Kolom. Kolom 1 naikkan ikan. Berapa kilo? 2. 0.1 kilo ah. 0.1 kilo. Megahertz ikut suhu. Tak ada ni. Ingin. Kecil. Aku dalam polo. Ikan apa? Ni? Bukan gerut-gerut. Ambil simpan. Hah? Masuk peti. Masuk peti? Saya ingat tu. Makan satu roti canai. Gerut-gerut. Kasari. Woi. Bolos bawah sekali yo. Wadi. Super strike bola. Kau dimakan sekejap lagi. Orang buang ni. Pecah perut nasi. Pecah perut nasi 2 pot. Kita naikkan ikan dulu. Kita main atas air je. Kita main atas air permukaan. Macam mancing tilapia. Dia masuk air. Ni botol. Pakai mesin. Botol tu nanti dulu bang. Pecah periuk. Siapa ikan idaman pecah periuk boleh mancing. Ikan yang berwarna hitam. Atau dipanggil syakak batu. Bot nelayan tu. Sebab menangkap ikan cicaru. Hasil mencari ikan idaman syakak batu atau ikan pecah periuk nasi.
Cakap batu untuk hari yang kedua. Ini pokok kelapa sawit ni. Ini pokok nipah, pokok nipah, bukan pokok kelapa sawit. Pak tipuk tu ikan tenggiri. Kenapa Ahmad? Kita berada di ampas kelapa. Bukan kelapa, nipah. Kelapa, tahu lah. Tadi ikan pecah periuk atau ikan pecah periuk nasi. Di lubuk ikan pecah periuk bersama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang berada di bot. Tak Pontianak sudal malam. Kita pakai umpan Rapala dari Lauri Rapala. Ada seorang injet. Injet kena batu ladong. Pecah kepala dia. Pusing ke belah sana. Mai, sabar mai. Ada ikan ke belah sana. Pusing lah. Pancing dengan balik. 3 hari tu. Lubuk ikan pecah periuk nasi. Hantam. Pecah periuk nasi nasional. Awak pakai periuk nasi apa? Okey. Ba, minum air ba. Banyak minum air gel. Minum air mineral. Ikan on. Mantap. Kita pindah lubuk dulu. Ya, kemar dapat ikan jelawat. Ikan Sebarau. jelawat. Oi, pantang mahu dengar ikan. Sebarau makan umpan hidup. Oh, Mantap. tolong nak ah. Ada bola tak tengok. Mu jangan tidur. Dapat ikan gerut-gerut. Ikan ceruk-ceruk. Ikan lumba kereta. Ada kat kedai. Dia baru nak makan. Dia makan dah tadi. Sial tengok kau. Makan lah. Lagi. Jaru tengah ada. Harapan setinggi gunung. Jaru masak kicap. Kita dah dapat jaru masak kicap. Sana tu masak asam. Boleh. Bagus. Dapat jaru Aceh. Makan umpan ni? Pelaya. Oh, dia kepung. Wah, dia pelaya.
ikan Datuk Airi. Ikan masuk rumah nanti melompat keluar ni. Oh, mantap. Wow. Wow, kasar. Oh. Saya dapat ikan pukul 2 pagi ni. Tak Zaid. Lunak Zaid. Jalan diam-diam Zaid. Layan-layan je. Banggakan kami, banggakan kami. Layan je. Jangan paksa Banyak geruk-geruk kecil. Ada yang besar. Besar kapal. Ha? Kau nak tengok geruk-geruk besar kapal? Ha, tu. Kuat yang jaru ni. Nampak ikan ni. Ni geruk ke mengkerong? Geruk. Kerong lah. Ikan ni. Nampak tu ya. Kita kena jaga lagi. Dia harapan. Oh, tengok kewa memang tu. Tengok belah. Wajar tu. Ha? Kasar juga kot. Ha. Berapa? Kau ajak memang nampak saya. Sama saya ni. Sama. Ini dah kena keluar. Mr. Groot. Groot fish. Baru naik tadi. Banyak naik Groot. Groot. Siap. Ada tenggiri je.
Terima kasih.